Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 7 Mei 2025 telah diadakan majlis penyampaian hadiah untuk pemenang video kreatif raya. Hadiah disampaikan oleh Puan Musalmah Wati binti Abdul Mubin, penolong kanan pentadbiran SMK Jalan Riku. Beberapa kumpulan telah diwawancara oleh wartawan TV PSS Reko. Jom kita ikuti wawancara tersebut. Saya bersama dengan Johan Pertandingan Video Kreatif Raya pada tahun 2025. Berapa lama tempoh yang diperlukan untuk menyiapkan video ini? Kami memerlukan dalam 3 hari untuk berlakon. Lepas tu untuk edit video semua tu dalam beberapa minggu juga. Okey. Apakah cabaran yang anda menghadapi? Cabaran tu kita orang waktu tengah shoot tu hujan macam tu, so kita orang tukar plan. Lepas tu ada scene ni patutnya ada yang last sekali saya dengan Mariatul naik motor, tapi kita orang accident macam tu, so scene tu dibuang terus macam tu. Ya, terima kasih. Dan last sekali, apakah perasaan anda ketika mendapat Johan dalam pertandingan ini? Perasaan kami sangat gembira lah, tak sangka sebab semua video hebat-hebat lah. Dan kami pun usaha untuk buat something yang lain daripada lain, di mana kami membuat music video dan berlakon. Terima kasih. Baiklah, kini kita bersama dengan pemenang video kreatif raya yang mendapat kedudukan Naib Johan, iaitu kumpulan video kreatif raya yang keempat. Baiklah, yang pertama, berapakah jangka masa yang diperlukan untuk menerbitkan video kreatif raya ini? Kami mengambil masa selama 2 hari untuk menyiapkan video kreatif ini. Baiklah, soalan seterusnya, apakah perasaan anda ketika anda dapat mengetahui bahawa anda memenangi Naib Johan dalam pertandingan video kreatif raya ini? Kami berasa sangat gembira dan tak sangka yang kami sebenarnya ni menang. Baiklah, soalan terakhir, apakah halangan yang berlaku ketika anda ingin menerbitkan video kreatif raya ini? Terdapat banyak halangan yang kami hadapi. Salah satunya, salah seorang pelakon video kreatif ini kehilangan baju rayanya. Akhirnya kami dapat juga menyelesaikan masalah itu dengan jayanya. Bersama saya, kumpulan Lebaran di Reko. Jadi, apakah perasaan anda setelah memenangi pertandingan video kreatif raya ini? Perasaan kami semua berasa bangga sebab kami semua tak expect dapat menang. Kita orang join pun untuk fun-fun, untuk suka-suka saja, dan tak expect lah dapat menang. Saya rasa sangat happy and terharu, sedih juga sebab ni kali terakhir kita orang persembahan bersama, and then rasa best lah sebab dapat buat experience dan kenangan sama-sama buat video ni dari awal sampai habis. Banyaklah proses dia, susah penat kita orang sama-sama, and tak expect lah kita orang dapat hasil macam ni. Saya berasa amat gembira kerana dapat join pertandingan VKR ini, kerana ini adalah merupakan tahun terakhir
abang-abang, kakak-kakak perempuan saya, dan tahun depan saya dah dapat dah join pertandingan dengan diorang. Okay, akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah support video kami yang view hampir mencecah 3K. Terima kasih semua. Bersama dengan saya adalah pemenang pertandingan video kreatif raya. Siapakah yang memberi inspirasi kepada anda untuk melakukan video tersebut? Video kami terinspirasi dari channel YouTube yang bernama Zuki Official. Videonya sangat lawak dan tidak membosankan. Mengapakah anda membuat keputusan untuk melakukan drama yang bergenre kelakar berbanding dengan sedih? Kerana kami tidak biasa melakukan video yang sedih dan lebih selesa untuk melakukan video yang lebih kelakar. Sekian sahaja liputan kami untuk kali ini. Jumpa lagi di dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Hadiah disampaikan oleh Puan Musalmawati binti Abdul Mubi, penolong kanan pentadbiran hal Ewan Mulia. Salah. Pentadbiran. Beberapa kumpulan telah diwawancara oleh wartawan TV PSS Reko. Jom kita